Bayangkan, seorang jeneral Islam berdiri di tepi laut, di belakangnya kapal-kapal dibakar, di depannya ribuan tentera musuh menanti. Dia berpaling pada tenteranya dan berkata, "Di mana jalan pulang? Hanya di hadapan atau di syurga?" Itulah Tariq Ibn Ziyad, panglima muda dari Tamazgha Maghribi, yang menyeberangi Laut Mediterranean pada tahun 711 Masihi dengan hanya 7,000 tentera Muslim melawan 100,000 tentera Visigoth. Misinya menegakkan keadilan Islam di bumi Andalusia, tanah yang kini kita kenal sebagai Sepanyol. Sebelum perang, Tariq melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia arahkan semua kapal dibakar. Setelah mendarat di pantai, tenteranya terkejut, tapi Tariq hanya berkata, "Jika kita mundur, tiada tempat kembali. Kita hanya ada dua pilihan, menang atau syahid." Langit Andalusia menjadi saksi tekad itu. Dengan strategi perang gurila yang bijak, Tariq memecahkan barisan musuh di Guadalete menggunakan kelajuan kuda ringan dan serangan malam untuk menewaskan pasukan yang jauh lebih besar. Kuncinya ialah keberanian dan disiplin. Tariq tidak biarkan tenteranya berehat dalam kemewahan. Setiap malam mereka berzikir dan berdoa, kerana dia tahu kemenangan bukan datang dari bilah pedang, tetapi dari hati yang takutkan Allah. Apabila kemenangan tiba, Raja Roderick, penguasa Visigoth, tewas di medan perang. Seluruh Andalusia terbuka di hadapan Islam. Dalam masa beberapa tahun, bumi itu berubah menjadi pusat ilmu, tamadun, dan keadilan. Tapi Tariq bukan penakluk yang mengejar nama. Selepas kemenangan, dia tidak menuntut harta atau takhta. Dia tunduk kepada pemerintahnya, Musa ibn Nusair, kerana baginya kejayaan bukan milik individu, tapi milik umat yang bersatu di jalan Allah. Dan begitulah kisah panglima yang membakar jalannya sendiri. Bukan kerana nekat, tapi kerana yakin. Tariq Ibn Ziyad, simbol keberanian, yang menakluk bukan hanya Andalusia, tetapi juga rasa takut dalam diri manusia. Nantikan episod seterusnya dari pahlawan Islam yang digeruni, kisah tentang mereka yang menulis sejarah bukan dengan tinta, tetapi dengan iman dan api perjuangan, seperti